isu 7 orang pemain bola sepak yang telah diberikan kelulusan warga negara. Dalam parlimen sebentar tadi, saya sebut bahawa terdapat sehingga sekarang, maknanya kita simpan rekod 2018 sampai sekarang, ada 23 pemain bola sepak yang diberikan taraf warga negara melalui perkara 19 Perlembagaan Persekutuan, iaitu warga negara melalui naturalisasi. Warga negara melalui perkara 19 Perlembagaan Persekutuan ini, dia mestilah setelah kerajaan persekutuan berpuas hati 3 perkara. Yang pertama, bahawa pemohon, iaitu pemain ini, dia telah bermustautin di persekutuan selama tempoh yang dikehendaki. Dan dia berniat untuk bermustautin secara tetap jika diberi perakuan lah. Yang kedua, dia berkelakuan baik. Dan yang ketiga adalah dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Baik, itu saja 3 perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 19, permohonan untuk jadi warga negara bagi kategori seorang pemohon itu adalah bertaraf warga asing sepenuhnya. Baik. Tentunya dia kena isi borang lah. Kita panggil borang C. Borang ini kita adakan mengikut kaedah-kaedah kewarganegaraan 1964. Jadi dia ada checklist dia lah. Dia ada pasport dia, dia ada ID dia, ya, dan segala macam lah ketuan tu. Baik. Dan daripada situ, maka JPN memproses permohonan dia, yang kemudiannya kita memberikan keputusan bahawa dia diterima sebagai warga negara. Baik. Kalau ditanya, apakah syarat yang pertama, perkara 19 ini seorang yang pemohon itu bermustautin dalam tempoh yang munasabah. Baik. Tadi saya jawab, saya invoke Seksyen 20/1/E, jadual kedua, bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 20/1/E ini, dia memberikan, dia menetapkan satu tempoh seseorang itu yang berada di luar Malaysia atas sebab-sebab yang ditetapkan oleh menteri, bolehlah dianggap bermustautin di Malaysia. Ya. Jadi, seksyen ini membolehkan untuk pengecualian diberikan, pengecualian terhadap apa? Terhadap tempoh bermustautin. Jadi dibenarkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Seksyen berapa? Seksyen 20/1/E, iaitu jadual kedua, bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Jadi bila kita invoke seksyen ini, maka perkara yang pertama, iaitu tempoh mustautin itu dianggap telah dipenuhi. Berkelakuan baik, tapi keselamatan juga bersih, diikuti dengan pengetahuan mencukupi, cukup. Maknanya kita cakap dia faham. Ya. Itu adalah perkara yang dia telah pun, pemohon telah patuhi. Dan daripada situ timbul isu yang kedua. Isu kedua ini terkait dengan apa? Terkait dengan FIFA Statutes. Iaitu FIFA Statutes, Regulations Governing the Application of the Statute Standing Orders of the Congress. Bahagian 4. Yang ni FIFA lah. FIFA punya compliance. Yang mesti Persatuan Bola Sepak nak daftar pemain mesti penuhi. Dia ada 4 keadaan. Yang pertama, they were born here. Dia ada bahasa Inggerisnya, they were born on the territory of the relevant association. Association di sini FAM. Jadi teritori mana? Malaysia lah. They also players, they were born here. Their biological mother or biological father was born on the territory of the relevant association. Mak, bapa. Yang ketiga, their grandmother or grandfather was born on the territory of the relevant association. Ataupun they have lived on the territory of the relevant association for at least 5 years. Dia bukan perlu patuh 4-4. Dia cuma perlu patuh at least 1. At least one of the following condition yang saya bacakan tadi. Baik. Itu adalah FIFA Statutes. Ya. Jadi, dalam permohonan ini, bila dikemukakan semua dokumen, maka kita guna pakai pula Akta Pendaftaran Kelahiran. Akta ini dia ada satu seksyen namanya 10A. Akta
pendaftaran kelahiran dan kematian. Kita pakai akta ini. Dalam perkara 10A, ya, apabila dia sebut apabila pendaftar besar maknanya ketua pengarah Jabatan Pendaftaran Negara lah, berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan. Kita buat interview, kita buat semak dokumen yang dia bagi itu. Maka jika dalam perkara 10A ini disebut walau apa pemperuntukan bahagian ini, pendaftar besar boleh jika berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan kepadanya bahawa satu kelahiran telah berlaku menyebabkan kelahiran itu didaftarkan dengan memasukkan ke dalam satu daftar butiran mengenai kelahiran itu. Dalam kes ini dia telah mengemukakan dokumen ataupun maklumat kelahiran ataupun maklumat kelahiran tentang datuk dan nenek. Baik. Dalam permohonan perkara 19, sijil lahir datuk nenek tak jadi pun satu keperluan. Itu perkara tentang warga negara, tak ada langsung. Tak ada. Dalam perkara 19 Pelbagai Persekutuan dan dalam kaedah warga negara 1964, apakah pemohon warga asing tu perlu ada maklumat sijil lahir datuk nenek? Tak ada. Dia tak ada syarat yang tu. Perkara ini timbul apabila peraturan FIFA kata kalau nak bermain dia kena patuh 1 daripada 4 untuk istilahnya pemain warisan lah. Untuk 10A ini, jika sekiranya pendaftar besar berpuas hati dengan maklumat melalui interview dan sebagainya, maka 10A ini membolehkan JPN mengeluarkan dokumen pendaftaran kelahiran. Ya, sebagai dokumen yang sah mengikut undang-undang negara kita lah. Itu kedudukan yang saya nak share dengan rakan-rakan media antara proses kelulusan warga negara dengan keperluan pendaftaran dengan Badan Bola Sepak Antarabangsa.